Di sebalik senyuman dan bakat luar biasa Jalil Hamid, tersimpan sebuah kisah yang belum pernah benar-benar terungkap. Pemergian beliau pada 4 Mei 2026 di usia 69 tahun bukan sekadar kehilangan seorang seniman, tetapi satu detik sunyi yang menggugah hati seluruh negara. Dikenali sebagai pelakon, penyanyi, pelawak dan pengarah yang serba boleh, Jalil meninggalkan jejak yang sukar diganti. Namun, di sebalik suasana pilu di tanah perkuburan, muncul satu pendedahan daripada jiran terdekat. Sesuatu yang selama ini dipendam, sesuatu yang tidak pernah berani diungkapkan, dan mungkin akan mengubah cara kita mengenang dirinya selamanya. Beberapa hari sebelum pemergiannya, keadaan Jalil Hamid sebenarnya sudah menjadi semakin membimbangkan. Namun, hanya segelintir yang benar-benar mengetahui betapa seriusnya keadaan tersebut. Pada awal tahun 2024, beliau disahkan mengidap kanser rektum tahap 4. Satu diagnosis yang mengubah keseluruhan perjalanan hidupnya secara perlahan tetapi pasti. Sejak saat itu, tubuh yang pernah berdiri gagah di pentas dan layar perak mula menunjukkan tanda-tanda keletihan yang sukar disembunyikan. Berat badannya susut mendadak hampir 30 kilogram, menjadikan wajahnya semakin cengkung dan rapuh. Selera makan, yang dulunya sederhana, kini hampir hilang sepenuhnya. Namun yang paling menyentuh hati, beliau memilih untuk tidak terlalu berkongsi penderitaannya kepada umum. Bagi Jalil, dunia hiburan adalah tentang memberi kegembiraan, bukan mempamerkan kesakitan. Rawatan yang dilalui bukanlah mudah. Faktor usia dan keadaan fizikal yang semakin lemah menyebabkan tubuhnya tidak mampu menanggung prosedur agresif dalam jangka panjang. Ada hari-hari di mana beliau hanya mampu terbaring, ditemani keluarga terdekat dalam suasana sunyi di kediamannya di Kuala Lumpur. Rumah itu menjadi saksi kepada perjuangan senyap seorang legenda yang memilih untuk bertarung tanpa banyak suara. Namun, di sebalik kesunyian itu, jiran-jiran terdekat mula menyedari sesuatu yang luar biasa. Mereka sering melihat lampu biliknya masih menyala lewat malam, dan kadang-kadang terdengar suara perlahan, seperti beliau sedang berbicara sendiri, atau mungkin mengulang dialog lama yang pernah mengangkat namanya suatu ketika dahulu. Ada juga yang mengatakan bahawa beliau masih sempat tersenyum dan melambai setiap kali terlihat orang di luar pagar, seolah-olah cuba menyembunyikan kesakitan yang semakin menghimpit. Detik paling memilukan akhirnya tiba pada jam 4.10 petang, 4 Mei 2026. Nafas terakhirnya dilepaskan dengan tenang, dikelilingi insan-insan tersayang. Berita pemergiannya tersebar dengan pantas, mengejutkan ramai pihak yang tidak menyangka bahawa keadaan beliau telah sampai ke tahap sebegitu kritikal. Bagi industri seni Malaysia, kehilangan ini bukan sekadar kehilangan seorang pelakon. Jalil Hamid adalah seorang guru, seorang pembimbing yang tidak lokek berkongsi ilmu kepada generasi muda. Ramai pelakon baharu menganggapnya sebagai Pak Cik yang sentiasa memberi nasihat, bukan sahaja tentang lakonan, tetapi juga tentang kehidupan. Sikapnya yang rendah hati dan penuh kasih sayang menjadikan beliau lebih daripada sekadar seorang selebriti. Beliau adalah jiwa yang menghidupkan banyak perjalanan seni orang lain. Dan ketika suasana di tanah perkuburan dipenuhi kesedihan, bisikan demi bisikan mula tersebar, jiran yang selama ini hanya memerhati dari jauh akhirnya membuka mulut tentang sesuatu yang tidak pernah diketahui umum, sesuatu yang mungkin menjelaskan mengapa Jalil memilih untuk menanggung segalanya dalam diam. Namun, apabila nama Jalil Hamid disebut, yang hadir bukan hanya bayangan seorang pelawak atau pelakon lama. Yang hadir ialah wajah seorang seniman yang mampu berubah mengikut jiwa wataknya. Hari ini beliau boleh membuat penonton ketawa dengan sindiran tajam. Esoknya beliau mampu membuat hati yang keras menjadi lembut hanya dengan satu renungan mata. Itulah kelebihan yang tidak dimiliki semua orang.
Dalam dunia lakonan, Jalil bukan sekadar membaca skrip. Beliau menghidupkan manusia di sebalik watak. Lihat sahaja peranannya sebagai seorang ayah tua dalam Bisik pada Langit pada tahun 2017. Ramai penonton mengakui lakonan itu bukan lagi seperti persembahan di layar, tetapi seperti cerminan hidup sendiri tentang kasih ayah, pengorbanan, rasa sunyi dan ketakutan kehilangan anak. Setiap dialog terasa dekat, setiap diamnya membawa makna. Sebelum itu, beliau juga sudah lama dikenali sebagai wajah penting dalam komedi dan satira Malaysia. Dalam filem seperti Zombie Kampung Pisang, Jalil membuktikan bahawa komedi bukan sekadar membuat orang ketawa. Di tangannya, kelucuan boleh menjadi cermin masyarakat. Gelak tawa yang lahir daripada lakonannya sering datang bersama rasa pedih, kerana di sebalik jenaka itu ada kebenaran tentang kehidupan orang biasa. Tidak hairanlah beliau pernah menerima pengiktirafan besar, termasuk gelaran pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia ke-12, selain pelbagai penghargaan dalam dunia teater. Tetapi, bagi mereka yang benar-benar mengenali Jalil, anugerah bukanlah perkara paling besar tentang dirinya. Yang lebih besar ialah disiplin, kerendahan hati dan rasa hormatnya terhadap seni. Di lokasi penggambaran, beliau bukan jenis yang mahu dilayan seperti bintang besar. Anak-anak seni muda sering memanggilnya Pak Cik Jalil, bukan kerana usia semata-mata, tetapi kerana sikapnya yang membimbing. Beliau menegur tanpa menjatuhkan, berkongsi tanpa meninggi diri dan mengajar tanpa membuat orang berasa kecil. Bagi ramai pelakon muda, duduk sebentar. Dengannya sudah cukup menjadi kelas lakonan yang tidak tertulis di mana-mana buku. Lebih menarik, Jalil juga meninggalkan jejak dalam dunia muzik. Lagu-lagu seperti Ayam dan Makan mungkin kedengaran ringan pada telinga, tetapi sebenarnya membawa sindiran sosial yang halus. Itulah kebijaksanaan beliau, menyampaikan mesej tentang kehidupan, ketamakan, tekanan rakyat kecil dan gelagat manusia melalui nada yang mudah diterima. Orang ketawa, orang menyanyi bersama, tetapi jauh di dalam hati. Mereka tahu Jalil sedang berkata sesuatu yang benar. Di atas pentas pula, beliau adalah antara tiang yang membantu menghidupkan teater Malaysia. Ketika zaman berubah, ketika perhatian masyarakat semakin tertarik kepada hiburan digital, Jalil tetap percaya bahawa pentas mempunyai roh tersendiri. Di situlah pelakon diuji tanpa helah kamera, tanpa potongan mudah, hanya tubuh, suara dan jiwa. Dan Jalil berdiri di situ dengan penuh maruah. Sebab itu, pemergiannya terasa begitu berat, kerana yang pergi bukan hanya seorang individu, tetapi satu zaman. Zaman di mana seniman dibentuk oleh pengalaman hidup, bukan sekadar populariti. Zaman di mana bakat diasah dengan kerja keras, bukan hanya sorakan sementara. Jalil Hamid adalah simbol kepada ketabahan itu. Malah ketika dirinya diuji dengan masalah kewangan, kesihatan yang merosot dan kesakitan yang tidak semua orang nampak, beliau tetap menjaga harga diri sebagai seorang seniman. Tidak banyak mengeluh, tidak meminta simpati berlebihan. Beliau terus memilih untuk tersenyum kerana mungkin baginya tugas seorang penghibur ialah memberi cahaya walaupun dirinya sendiri sedang gelap. Dan di sinilah kata-kata jiran di hari pengebumian itu mula terasa lebih dalam. Mereka bukan hanya bercakap tentang seorang lelaki yang sakit. Mereka bercakap tentang seorang insan yang tetap menjaga adab, tetap menyapa orang sekeliling, tetap cuba kelihatan kuat walaupun tubuhnya semakin lemah. Di mata mereka, Jalil bukan sekadar legenda di kaca televisyen. Beliau adalah jiran yang sederhana, manusia biasa yang membawa hati luar biasa. Pemergian Jalil Hamid meninggalkan satu ruang kosong yang sukar diisi. Namun legasi yang ditinggalkannya akan terus hidup dalam setiap karya, setiap kenangan dan setiap hati yang pernah tersentuh. Beliau bukan sekadar seorang artis, beliau adalah jiwa yang mengajar kita tentang erti ketabahan, keikhlasan
dan cinta terhadap seni. Dalam diamnya, beliau berjuang. Dalam senyumannya, beliau menyembunyikan luka. Dan dalam setiap lakonannya, beliau menghadiahkan sebahagian daripada dirinya kepada kita semua. Kini, yang tinggal hanyalah doa dan penghargaan. Semoga segala jasa dan pengorbanan beliau menjadi amal yang berkekalan. Dan semoga roh beliau ditempatkan dalam kalangan insan yang beriman. Kita mungkin telah kehilangan jasadnya, tetapi semangat dan nilai yang dibawanya akan terus menjadi cahaya buat generasi akan datang. Jika kisah ini menyentuh hati anda, marilah kita bersama-sama menghargai dan mengenang seorang legenda yang tiada galang gantinya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan anda agar lebih banyak kisah penuh makna seperti ini dapat terus dikongsi dan tidak dilupakan.